Ada mojo yang mengajar manusia untuk menjadi manusia daripada Jadi angkat ayah. Daripada ayah sayang. mojo itu telah mengajar kita untuk jadi manusia sebetulnya. Di situ slogan dia patut. Dalam hal ni, apa yang mojo buat? Okey, mojo itu sebagai haiwan, dia cuba nak membicarakan sesuatu melalui perasaan manusia yang berhubung dengan dia. Okey. Dan ini pula, orang manusia ini pula berhubung dengan dia bukan dengan cara binat haiwannya. Kita bagi makan lembu ada macam kita bagi tak ada kan? Kita makan lembu macam bagi makan orang kan? Sometimes dia orang tengok romcom, dia kata romcom tak payah pergi pawagam. But maybe it's not true. Maybe cinematography banyak yang cantik, right? Perlukan ditengok dalam pawagam. Apa panggil apa hangat panas apa Panas. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, kita berada dekat segmen Bisi Lajar dan kali terakhir kita buat podcast filem Badak. So hari ni kita bertuah apa dia? Kita bertuah sebab sekarang ni tengah hangat isu seekor lembu yang bernama Mojo hilang. Dan sekarang tengah viral dekat berita, dekat social media, ada seekor lembu berkeliaran di luar sana. So untuk kita tahu lebih lanjut, siapakah Mojo? Apa yang terjadi dengan Mojo? Siapa yang jaga Mojo? Hari ni kita bersama dengan para pelakon dan juga pengarah filem Mojoku Hilang. Okey, kita santai je. Kita tak nak, kita borak santai je. Kita tak nak serius-serius. So kita ada Wan Hanafisu dekat kita punya studio podcast. Kita ada Gambit Saifullah dan kita ada Min Lim sebagai pengarah. Okey, so first, kita tak nak macam saya cakap tadi, kita just santai, jangan serius. Kita just nak borak-borak santai saja. Sebelum tu kita nampak ada kek kat depan tu. Sebelum tu kita nak ucap selamat hari lahir kepada Gambit Saifullah 21 Julai. So ini present. Tapi Ri. Okey. Silakan. Okey. Dia orang spesifik ngambor. sama gitu. Kalau sama kata dah. Bukan agak Kelantan dah. Ya, betul. Okey. Apa dia nak kata tadi? Sempena hari lahir dia. Ya. Ayah nak minta izin nak buat sepuluh dia juga. Tapi jangan fikir kita sama-sama gelap. Apa yang depan gelap? Man in Black. Yes. Man in Black. Malaysia version. Yeah. Okay, Min si speechless. Dia cakap okay, so kita nak mula dengan Min lah. Min. Okay, kita tak nak, kita ada 3 segmen. Ya. Segmen pertama kita just santai. Okay. Segmen kedua kita lebih kepada, kita nak tanya tentang Mojo yang hilang. Okay. Dan yang ketiga kita lebih kepada panas-panas sikit lah. Okay. Tak panas banyak. Okay. Panas. So segmen pertama ni kita nak tanya lah. Okay. Just kita nak relax. Kita nak tanya Min Lim lah. So kita dah nampak Min Lim sebelum ni pernah produce Comel, Rentak. Ya. Laya pun dah mengarah. So kita nampak macam lebih kepada haiwan kan. Haiwan. So Min punya Langsung tak ada haiwan. Comel. 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 Ada kucing. Yes. Kucing. So what is your kata apa binatang you punya kesukaan sekali? Mesti kucing atau anjing? Anjing. Ya. Yeah. So anjing jenis apa? Rumah saya ada 6 ekor anjing. Okay, patut pun. Ya. Okay. So Ramai. so kenapa tak ada buat kucing anjing pula movie? Susah lah nak buat. Actually nak buat filem dengan haiwan semua susah. Kucing pun susah. Lembu paling susah. Okay. It's true. You laugh, it's true. Tapi kita ada tonton hari tu cerita Gohan, cerita pasal anjing Ya. dekat Thailand. Thailand punya kan. Tapi Malaysia langsung tak ada animal trainer. Okay. Ya, so langsung tak ada animal trainer. Susah nak train yang haiwan untuk buat apa yang you nak dalam scene. So maksudnya dalam industri kita tak ada orang yang boleh orang kata Susah nak cari. susah ya. Susah nak cari. Ya. Dan kalau ada, diorang pun macam bekerjasama dengan haiwan domestik seperti anjing ke kucing. Even for Comel, kita pun tak ada cari animal trainer. Tapi Min, dekat Malaysia setahu ayah, NGO yang fight pasal hak kebebasan haiwan. Ya. Kuat juga di Malaysia. Banyak NGO. Banyak. We love our animals. Ada tak yang fight for lembu?
I rasa tak ada ayah. Dia tak ada ni trainer yang tu yang tak ada. Sekarang kita bukan bincang hak lembut tau. Okay, Gambit nak tanya. Kita tengok Gambit punya filem semua kan. So, bagi 3 je filem antarabangsa dan filem dekat lokal yang you memang impress gila lah. Oh, banyak. Tapi antaranya yang overseas dulu lah saya lebih boleh ingat. Saya suka Birdman. Okay. Saya suka .di. Okay. Itu Jeffrey D. Archie dengan Gael Garcia Bernal. Okay. Saya sangat suka. Apa lagi ya? Maybe saya juga suka No. Okay. No. Dia cerita Gael Garcia Bernal juga. Dia So, lokal? lokal. Apa kau gelap? Bagi tu gelap. Sebab saya terus teringat cerita lokal. Pertama dia komedi. Walaupun saya tengok 10 minit pertama. So mojo hilang. Hilang. Okay. Dia datang terus. Sebab I just watch the first 10. You did? Yeah, I believe in you. No, it's good. Macam mana pengarah tak tahu? Ha? Macam mana pengarah tak tahu? Macam mana 10 pengarah minit tak tahu? Dia tak tahu. Ha. Dia buat tak tahu. Okay, lepas tu satu. Satu. Saya suka satu filem ni, filem Malaysia. Merah. Oh. Saya kalau boleh berlakon dekat filem tempatan, saya nak berlakon karakter macam Merah. Yang macam pasal perjalanan hidup dia, lepas tu ada voice over dia, tapi dia buat macam tu. Tapi version sekarang sikit lah. Saya suka yang itu. Okay. So, ayah? Ya. Al Pacino, Robert De Niro. Selain daripada tu, yang ayah rasa ayah. Marlon Brando, Marlon Brando. Yeah. Anthony Quinn, Okay. Anthony Hopkins. Okay. Dia boleh terus sampai kepada John Malkovich. Ya, tapi for sure lah. Tak boleh tinggal 3 serangkai itu. Marlon Brando, Al Pacino, Robert De Niro. Robert De Niro. Lepas tu adalah kadang-kadang ni sikit tengok yang negro-negro ni yang apa. Kalau Malaysia? Malaysia banyak. Yang Ramai yang saya suka. yang ayah nampak. Yang masalahnya saya lebih tahu. Okay. Tak boleh beritahu tu kerana ialah kena semuanya kena guna pakai semua duit. Kena ambil perkiraan semua. Okay, Lepas tu faham. kebanyakannya semua satu kau. Ya. Satu kau. So macam okay, yang dah lepas maksudnya dah ada meninggal yang macam Tan Sri Ramli. Kalau nak bermula pada situ, saya kalau di zaman-zaman Shaw Brothers dulu, zaman Shaw Brothers, Cathy Chris, ada 2-3 seniman, waktu dipanggil seniman, yang saya suka. Eska dari Seman, Okay. ya. Yang saya suka Saleh Kamil, saya suka. Ya. Kalau perempuan, Tang. Muzik. Ya. Mak Dara. Apa nama dia? Mak Dara. Yang ibu mertuaku tu. Oh. Okay. Itu antara yang saya banyak melihat daripada dia. Saya dapat melihat banyak daripada dia. Okay, untuk Min sendiri kan. Macam saya, filem pertama yang membuatkan saya rasa nak tonton lagi banyak filem untuk belajar lagi banyak tentang filem adalah filem Al-Aqsa, arahan arwah Muhammad Khalid. Untuk Min sendiri, apakah filem pertama yang bila Min tengok, okay, saya nak jadi pengarah, saya nak jadi seorang producer. Question yang bagus. Dari awal, for me, Star Wars. Star Wars. Under Lucas. For sure, under Lucas. For sure. Star Wars yang asal. Asal lah. Ya. Star Wars yang asal. Dia marah bila saya nak pakai prop. You see my t-shirt? Dia marah saya pakai prop, ada helmet. Satu time nak buat video. Yang dia dekat rumah ada yang helmet Darth Vader tu yang dari mold asal. Ya. So dari David Prowse punya mold.
Ya, actually itu sebenarnya milik bapa I. Tapi I dah curi dah. Oh, so you mewarisi you punya ayah punya minat lah. Ya. Kalau macam Gambit sendiri, filem apa bila pertama kali Gambit tengok, saya nak jadi seorang pelakon? Filem apa dia sebenarnya saya ni tak pernah tak pernah nak masuk jadi pelakon pun sebenarnya. Oh, ya Sebab ke? background saya engineering. So kan saya kena Cakap lagi sekali. Lagi sekali je. background saya engineering. Okey. Kenapa tak percaya ke ayah? Bukan tak pernah berhajat pun. Saya tak pernah terfikir pun nak jadi pelakon. astagfirullah. So bila saya tengah tunggu nak pergi sana tu, saya dapat untuk sambung masters, then saya start dalam bidang ni lah. So after that saya buat some theatre, and then saya produce, and then lepas tu saya obsessed dengan tengok movies. Okay. So bila saya tengok movies tu, saya jadi lebih details dalam setiap perkara. So tu macam sekolah saya, sebab saya fikir macam kadang-kadang bila you shoot, you belajar, betul. Tapi kalau you hanya, contoh you shoot di sini saja dengan cara ini, itu adalah bawah sistem indirectly kan. Tapi kalau you amalkan kehidupan you, dan macam mana you boleh enhance dekat dalam lakonan tu, then dia lagi real lah bagi saya. So time tu ada beberapa cerita yang saya tengok. Sebab tu soalan dia kan. Yes. Yang risau saya, tapi tak lari. So tersambung kan. Astagfirullah. Kamu lari pun tak boleh lari tu. Rumput banyak. Jaga sikit. So dulu mula-mula saya tengok saya ingat saya suka Rocky. Okay. Masa zaman-zaman tu dulu. Saya suka Rocky. Saya sangat suka Rocky. Okey. And then saya ada tengok a few, saya tak ingat lah cerita apa kan, tapi cerita-cerita macam ni, Crash ke one of it, yang dia sangat buat saya nak move. And then ada a lot of pelakon yang saya suka, tapi dia ada proses kematangan slowly dekat situ, sampai saya sangat obses juga orang macam Marlon Brando, orang macam kalau Gary Oldman kan. Even satu cerita Gary Oldman tu yang dia apa ambil ubat tu apa dengan Jean Reno tu. Leon the Professionals semua tu. So cerita-cerita macam tu yang banyak movekan saya dalam cara yang bukan norm di mata sistem. Untuk ayah sendiri, filem pertama yang ayah tonton dan ayah rasa saya nak jadi seorang pelakon filem, nak jadi seorang pemain teater. Saya rasa tak ada. Saya tidak bermula daripada rasa nak jadi pelakon kerana terinspirasi pada melihat wayang gambar ke, wayang gambar, melihat sandiwara ke, melihat bangsawan ke, melihat mayung ke, melihat wayang kulit ke. Tak pernah saya terasa, saya teringat penyebabnya kerana mari pada menonton seni budaya kita. Barangkali kerana saya rasa benda tu dah ada kat dalam, dulu sudah ada. Jadi saya hanya menyambung saja, mencabangkan lagi satu, sama je. Ayah darah seni ke? Ayah lahir daripada darah seni ke macam mana? Darah seni tu macam mana ni? Maknanya keluarga Tak ada darah seni yang istilah doktor. Kan? Darah doktor tadi dia ada darah merah. darah. Okay. Ada ke darah seni? Datang daripada mana tu darah seni? Itu saya tak berapa senang sangat kalau kata ada darah seni ya. Ada. Ambil pisau. Tengok. Beza ke dengan awak? So maksudnya ayah punya mak, ayah dulu belakang. Okey, itu dia kata. Saya tahu ayah saya dulu pernah dijolokkan sebagai pemain gedombak nombor 1 Kelantan. Gedombak tu? Gedombak. Satu jenis gendang. Dan dah ada wayang kulit. Gedombak. Jadi boleh jadi kalau itu dari segi muzik, tapi dari segi pernah satu kali saya pernah tengok daripada Kementerian Pelancongan ke Kementerian Budayaan, tak pasti dia buat rakaman di rumah. Kisahnya bercerita pasal wangpa arwah abang sulung saya mewarisi ukiran. Bengkel ukir Wan Su.
Jadi ada satu scene tu saya tengoklah mereka merakam lakonan tu, merakam peristiwa itu. Tapi bila mak saya keluar dengan bawa air, saya kata, yes, my mother bawa keluar ni betul-betul jujur punya. Itu yang cantiknya acting. Barangkali saya ada bloodline saya sebelah mak saya. Kalau muzik bagi sebelah ayah saya. Gitu. Jadi yang tadi minta maaf lah kalau saya jawab tak ada kerana terangsang oleh itu. Pasal memang saya suka semua itu. Saya kulit baik. Saya pernah menolong ayah saya menyara. Kita dulu orang susah. Proudly saya cakap, saya dulu orang susah. Okey? Bukan dia kata dulu saya orang susah. Tak ada. Saya nak beritahu kesusahan saya itu sebagai satu realiti yang saya bangga. Kerana saya boleh berubah. Okey? Jadi saya harap semua orang buat itulah. Daripada susah, kita jangan jadi lebih susah. Kan? Okey. Di mana saya tadi tu? Itu yang kacamata tu. Kan? Susah. Jadi itu. Hidup susah. Susah. Saya waktu tu selain pada dia buat ukiran, dia juga buat patung yang boleh. Pernahlah dengan kerjasama melalui Haji Mobil Shepherd macam tu pengarah museum. Okay? Yang mana-mana saja museum yang nak pada wayang kulit, Wan Su lah yang buat. Dan saya tolong dia warnakan. Ada bahagian-bahagian dia yang dia boleh serah pada kita buat. Wayang kulit tu dah merata ada. Minta maaf. Minum. Ya. Itu dia. Jadi menjawab tak soalan saya? Menjawab. Tak semuanya mesti jawab kan? Ya. Ada soalan yang kita tak jawab. Okey. Okay, so kita nak tahu Min Belum tahu ya. Tak dapat di sini, dia tak faham tadi. Okay. Min, mojo yang hilang ni. Okay. kan? Sebenarnya kita cakap terus terang, kita dah tengok dan kita boleh katakan ini first Min punya orang kata sutradara lah. Orang kata kan pengarahan. So kita dah tengok daripada 2 jam 18 minit Ya. pada situ 2 jam 18 minit. Okay. So masuk credits. kredit tu menarik. Penonton dia tu. Kredit tu menarik. Dia lain sikit. Cuma kita nak tanya Min, kenapa ambil Gambit sebagai Pian? Apa istimewanya Gambit ni? Sebab kita tengok watak Pian tu kita orang nampak. Kau dah buat Wisnu tak? Wisnu kau tak Wisnu kat sini. Sebab kita orang nampak watak Pian tu macam macam mana cakap anak ayah ke macam anak manja macam tu lah. Dan Itu tak anak Arab. Okey. dan ayah sebab Atan kan? Atan. Seorang kita orang dah kenal lah ayah ni daripada banyak filem. So wataknya kali ni agak lain sikit. Dulu serius macam santai. So kenapa memilih Memilih ayah dengan Gambit. Kenapa dia tanya di hadapan mereka? Saya tanya dulu pengarah. Sebab sebelum mereka ada pengarah yang hebat. Yes, that's true. Actually, ayah sebenarnya saya pernah bekerja sama dengan dia di dalam The Bridge season 2, musim kedua. Dan of course, who doesn't know ayah lah? Yeah. Ayah, seorang otai, kan? Betul. It's true. The way to describe it, just like wow. Yeah. Kamu birthday bila? Birthday bila cakap? 21. 21. Ayah 30.8. InsyaAllah. 76. Wow. Kamu berapa? 31. Kan? 36, 31. Baik pada separuh tu. Can I continue? Okay, teruskan. And actually apa yang you kata betul, kerana ayah selalu buat watak serius, kan? And I thought it would be peluang yang sangat bagus untuk bagi dia watak yang lain, watak komedi. And he was great. Itu setuju? Yeah. So I rasa ini yang ayah pun sendiri rasa menarik. Betul lah, saya suka. Saya suka watak Atan tu sebenarnya. Di bawah Min pula lagi. Bawah cara kita bekerja. No, we are like family. What? Yes, we are like we are like family. Dan Gambit, saya tak pernah sebelum Mojo, saya tak pernah kerja dengan dia. Tapi penulis skrip ni Hani Ahmad, he's a very good friend of hers, and dia bekerjasama dengan dia dalam Imam PI.
Actually, what is it called? Mistake Village. Yeah, change Change to Mistake Village. But it's always in But the actually, But dari beginning, actually yang bila Hani buat first draft, second draft, one day saya nak buat satu reading. So saya panggil Buddin yang DOP, saya panggil Hani, saya panggil Tony Yusof, kawan baik saya, dan Hani kata, okay, apa kata kita panggil Gambit? So I said, okay, come. So semua datang rumah I, we read the first script, the first draft. Boleh celah sikit. Yang ni yang aku terlupa tadi saya cakap. Dia cakap pasal Hani tak beritahu ke dia shoot apa dekat kini. Dia dah shoot belum? Apa? Belum. Oh, okay. Belum. Can I continue? Yeah. So bila kita orang read, saya rasa, maybe Gambit could be Pian. You know? Because you look at him, dia pun Kita orang tengok Gambit ni macam yalah, otai gangster, kakak. Tapi dalam filem ni dia soft sikit. Dia soft spoken lah. Macam tu lah kita orang tengok. yeah. Jadi dia buat pelakon yang sangat bagus. Versatile. Okay, sangat bagus. And dia selalu Ya, masalah Gambit the story bukan nak celah ni. Okay. Lepas tu you boleh cakap lagi. Okay. Saya nak tunggu you cakap tu je. Gambit dah. Karakter dia tu, masalahnya Gambit, dia tak tahu dia macam tu. Oh ya ke? Itu yang menarik. Pasal dia tak tahu dia macam tu. Okey. Dia sincere, dia jadi macam tu. Sekarang kau boleh jadi macam tu lagi tak? Kalau ada duit yang cukup mungkin lah. Itu patutlah. Okay. Because best. tapi sama dengan ayah kan, Gambit selalu bawa watak yang serius, watak macam mabat, and I nak bagi dia peluang lain. Betul. Yeah. And it was great. So tak ada Great. casting lah. Kira terus script reading. Taklah, bila dia buat script reading, dia belum tahu lagi saya belum buat apa. So maksudnya script reading tu is a part of casting lah. I mean. Itu pun saya tak bagi tahu. Okay. Yeah. It wasn't an audition. It wasn't. Untuk Gambit dan juga ayah, waktu first tawaran diberikan kepada anda berdua untuk berlakon di dalam filem Mojoko Hilang, apa yang membuatkan rasa yes, saya nak terima tawaran ni, saya nak terima Mojoko Hilang untuk jadi sebahagian daripada keluarga bikinan filem ni? Sebab ayah dah kenal kan Min. Untuk Gambit. Untuk Gambit juga. Untuk saya, saya ingat lagi waktu ni was 2024 and then I was doing my scheduling sebab masa tu I baru operate both of my knee at the same time. Dia reconstruct and then lepas tu saya masa tu tengah shoot dekat Indonesia. So timing benda ni betul-betul tak sampai sebulan lepas tu. So lepas tu saya patut shoot benda lagi satu. So timing was right. But the first reason, saya tahu skrip ni bagus sebab saya kenal penulis saya, kawan saya. Lepas tu pula dengan team yang walaupun macam saya kenal Min, ramai cast yang dalam Mojoko Hilang ni yang saya pernah bekerja, Tony, Namron, banyak lah kita pun. Dengan ayah tak pernah. Kita selalu tersempak tapi tak pernah bekerja sama. Tersempak di mana? Dekat movie premiere macam tu kan. Alright. Okay. Saya kalau pergi masjid tak ada pula nampak. Jauh kan dengan lu. So Tak ada takut kau cakap tu nampak kat jalan lalu. So yang best saya jumpa dengan ayah masa tu for filem apa entah punya premiere. Lepas tu saya cakap bila kita nak bekerja sama. Itu I think expert tu. maybe. So lepas tu je kita shoot kan. So basically reason saya lain daripada script yang saya tahu adalah team. So saya kenal semua. So saya seronok. And saya rasa shoot ni antara shoot yang paling best daripada segi keharmonian. Semua pelakon semua orang lah akan, saya confident akan kata tu. So kita orang memang nampak waktu kami menonton filem ni di internet screening tu, orang kata bonding antara penduduk-penduduk kampung ni semua seakan macam diorang dah kenal lama. Memang diorang penduduk kat situ. So itu orang kata satu keharmonian yang sangat-sangat indah untuk kami seorang penonton. So syabas diucapkan kepada Thank you. Min. Terima kasih. Saya nak sambung sikit pasal Min. Okey, boleh. Tak berkata tekuk ayah. Rasa awak mungkin terlupa nak tanya. Okey. Takkan saya nak tanya sendiri kan? Okey, sekarang saya tanya je. Boleh tak saya tanya? Boleh. Okay. Okey, boleh. Alright. Saya kenal Min The Bridge.
Okey. Pergi untuk bukan script reading, bayar hadis script Script reading. reading. First time nak kenal Min. Saya tak tahu dia producer. Oh, Saya dah borak, tak tahu dia producer. Oh, ya Min. Yeah, so you always in my heart. Thank you. So lepas dia brief, bila saya tahu Min nak buat filem dari someone, Sunteng. Yeah. Sunteng, yes, is another character. Yes, yang melekat di sini. Yes. Dalam hati saya, tapi rasanya tak jawab di bibir, tapi maknanya begitulah. No, I cannot say no to Min. Itu je. Yes, bila dia beritahu, oh, I cannot say no to Min. Yes. Ya, itu. Min, saya nak tanya kan. Okey, 2 soalan senang. Okay. Kenapa lembu? Tak ada ke benda? Banyak lagi binatang lain yang Kenapa berbeza. tidak lembu? Itu soalannya. Soalan kedua. Romantic comedy ni, kita nak kata dekat Malaysia ni agak menarik. Kita ada banyak filem romantic comedy. Kita banyak, sangat banyak. Tapi kenapa Min untuk first pengarahan cuba untuk pertaruhkan romantic comedy dekat Malaysia ni? Kerana saya banyak suka romantic comedy. Saya banyak suka genre ni. Kalau you membesar, and this is showing my age, kalau you membesar kat 80-an, 90-an, even the early 2000s, actually ada banyak rom-com yang Betul. paling sangat menarik. Dan I banyak suka. Dan siapa tak suka tengok rom-com? Tapi in today's cinema, jarang Betul? susah nak dapat. So I feel that we should try something different. Buat cerita lain, kerana kalau tak, then selalu ada genre yang sama, genre action, genre seram, you know. So I nak try something different. Yeah. So that's why lah romantic comedy. Tapi kenapa lembu? Kenapa lembu? Okay. Actually, filem ini diinspirasikan oleh nilai murni Raya Haji. Oh, okay. So, iaitu boleh cakap kepercayaan, faith, kan, community dengan pengorbanan. Dan I rasa I banyak suka tema ini. I rasa tema ini bukan hanya tema Islam, tapi tema universal. Dan semua orang boleh faham. Dan I nak buat actually filem ini bukan filem Raya Haji. You know, it just has haji themes. Okay. Tapi I banyak suka. Yalah, haji dengan lembu pun ada signifikannya. Yes, Korban, tapi ya. but Yeah. I nak buat satu filem where nothing happens to the lembu lah. Oh ya. Okay. You know, because if you do a Raya Haji film, maybe something happens to the lembu, something not so nice. Yeah. So, tapi I rasa kalau you buat satu filem yang ada tema-tema ini, then it would be interesting to do it dengan lembu. Yeah. So, Gambit. So, rom-com ni rasanya cinta kan? Cinta romantic comedy ke? Cinta. Dia ada cinta. Romantic comedy. Tapi ada yang lucu. I mean yang Kabi Batia tu. Itu cinta. Cinta, ya, cinta. Itu rom-com ke? No, I don't think so. Rom-com. I think it's drama. Yeah. Drama. So, macam mana experience untuk berlakon dalam genre romantic comedy? Okey. Pernah tak kita dengar? Okey. Pernah tak kita dengar cerita masa-masa manis? Pernah? P.Ramlee. Pernah? Tengok dah pun. Pada saya itu pun Romantic comedy. romantic comedy. Hmm. Yang dia tak orang kata tak isytihar pun sebagai kategori apa. Tak perlu. Perlukah kita mengkategorikan? Perlu kita lepas tu memisahkan pula. Ini bukan kategori rom-com. Betul itu kita, sebab zaman Ramli tak pernah dengar pula. Ini yang senang. Okay. Saya celah apa tadi? Mana mungkin. Alright. Dia orang potong. sebut pasal celah dia, saya ada satu buka yang nanti saya bisik kat you je. Okay, right. Apa soalan tadi? Cerita romantic comedy. Okay. Macam mana perasaan bekerja di dalam sebuah Genre. Actually, saya ni bukan first rom-com saya. Ada beberapa lah. Tapi mungkin tak adalah banyak sangat sebab saya choose rom-com tu. And saya rasa saya pernah bermain watak komedi tapi tidak pernah yang betul-betul macam over macam tu. Dia kalau over, saya tak nampak saya tak nak nampak saya. So
dalam dia bukan untuk saya bukan first time saya buat benda ni. So saya tidak ada rasa macam sort of like it's a rom-com kan, and it's not serious or action or drama. So saya tidak ada rasa tu. Saya alright. And saya rasa dalam team ni sangat best sebab dan Zahir. So saya kenal Zahir, sort of like kenal, tapi kita tak betul-betul macam lepak lagi kan. So saya tahu dia ada involved dalam cerita ni juga sebab saya sangat suka cerita dia Fly By Night. Ya, betul. Saya berharap kalau dekat Malaysia ni kita sangat capable nak buat cerita macam Fly By Night. So saya rasa kita betul buat banyak-banyak. And saya nak involve dalam cerita-cerita macam ni kalau saya lah kan. So team tu macam Mil, kita kawan, saya tahu dia producer, tapi kita tidak pernah bekerjasama. Dengan Hani saya dah biasa. Dan Budin pun first time as dia DOP kita. Dia juga akan DOP filem yang saya akan shoot selepas ni. So daripada segi cast pula, baru berapa bulan sebelum tu jumpa Ayah. Bila dah ada kan. Lepas tu dengan Namron semua Namron tu saya pernah shoot lah 3-4 kali mungkin. So ramai antara pelakon situ yang saya pernah bekerjasama. And diorang adalah yang lebih otai kan. Itu antara sebab-sebab lah. And itu perasaan saya bila masuk. Bila saya ada mereka semua, kadang-kadang saya tidak sepenuhnya mewarnakan details dulu. Sebab bagi saya lah, kalau saya shoot satu naskah tu, saya akan tengok, okay, lain daripada skrip, team macam mana. So apa-apa yang kita nak main, kita berada dalam paksi yang dalam sama gravity lah, wherever we want to push kan. So dalam ini saya rasa menarik sebab saya nak tengok macam mana setiap orang tegur saya. Daripada ini cara dia lain, cara Zahir lain, cara ni. So benda tu menarik untuk saya. Saya tak pernah tegur. Bukan semua teguran tu dari segi kata-kata. So it's like you watching a human being tau, of another actor. Dan ni sometimes bukan dia tegur kita ke apa tau, saja melihat perwatakan. Sebab no, because this is actually very interesting. So for me lah. So recently I ada shoot dekat Indonesia semua. So bila I shoot kat Indonesia, mungkin sebab I bernasib baik, I dapat shoot dengan team yang sangat bagus. Because I always believe that dalam satu dunia ni, benda yang bagus tak kira lah overseas ke apa, yang bagus, yang tak bagus. Period. Because I've not just know that, I've been through it, then I believe in it lah. So bila waktu saya dekat Indonesia tu, saya bekerjasama masa tu dengan grup Joko Anwar. So cara saya tengok, sebab saya bukan nak membezakan, tapi saya melihat apa yang ada sini, apa yang ini, dan kita ambil yang berguna. So dalam style diorang, of course ada lain diorang punya sistem, tapi dalam bajet sebegitu, mereka boleh jadikan satu yang gah. Dan gah tu kadang-kadang bukan semua benda tu bergantung dari bajet. Kerana bagi saya, benda yang sangat gah-gah di situ adalah sistem. Now, sistem tu you tak payah bayar 1 sen pun sebenarnya kan. Tapi kadang-kadang tak semua benda secara teori you cakap boleh sampai. Sometimes they just have to be there and live and feel and breathe it. You know, once you're there, then you know. So bila ada perubahan-perubahan tu, sometimes diorang shoot tak sampai macam kita pun. Yang bagus dia punya side ni lah, bukan semua tapi mungkin mereka shoot dia, sistem dia mungkin berapa, 12 hours, 10 hours, tapi mereka boleh habis dan diorang tak drop quality tu. So diorang dah jumpa certain system. So sistem ni adalah tidak perlu dibayar dengan harga ringgit, tapi diperlukan setengah mungkin pengalaman untuk boleh mahu menerima, ada kebersamaan untuk kehadapan. Jadi saya nampak di situ benda-benda macam tu, dan saya rasa macam kalau saya cerita saja tak mungkin orang tu boleh mengerti. Tapi bila kita berborak, contohnya saya berborak banyak dengan Dia dikatakan software. betul. Software. So masa saya borak dengan Bron semua, kita boleh berborak kat sini-sini. So bukan nak cakap sana bagus, sini tak bagus, sini bagus. Ada yang bagus, ada yang tak. Tapi di mana kita, sebab kita hanya boleh move as a team. So setiap So dalam konteks modul ni, kau nak cakap ini nak sampai. So waktu saya shoot Mojo ni, dan setiap shoot yang saya buat, especially with different kind of production, saya tengok apa strength, apa ni tu, saya belajar lah dari situ. Apa lebih, apa kurang. So macam dalam group Mojo ni, of course kita ada semua orang yang very unite, very creative, but saya nak tengok juga how does Min take the lead.
being a woman it's not easy. Being a man pun sebenarnya lagi susah sebenarnya being a man. Tapi next topic lah tu. We talk about man. So saya nak tengok macam mana dia handle, macam mana, so I can learn from it apa semua, and then macam mana Zahir and then different kind of people. Kadang-kadang Tak ada dia boleh ni macam ni. Pasal itu pun satu cara juga untuk nak mendapatkan kesan yang begitu daripada kerjasama cast you selepas rap for the day, dia balik tu masih lagi your cast. Masih tu juga cast. Jadi sini siapa nak bercerita ni? patutnya saya lah, tapi boleh Jangan cerita di belakang, kita cerita depan sikit. Depan sikit. ayah boleh masuk mana. Depan sikit. Okay. Jadi dalam suasana kita bekerja sebagai satu tim yang kami kata kami lebih pada keluarga sebenarnya. Bukan tim. Saya terikat kontrak sebagai cast dia, saya bekerja dan dia menjaga saya sebagai dia punya cast. Ada orang tengahnya, PA apa. Bukan struktur organisasi yang material gitu yang dijaga, tapi lebih pada software, hubungan dia dengan pekerja dia dengan kita orang. Itu yang dia terbawa-bawa selepas kita syuting pun, sampai kita dah boleh pergi ke bilik masing-masing macam bilik kita sendiri je. Babi. Alright. Tak bukan setakat aku saya nak bercerita ni kesan daripada kemanusiaan. Daripada mojo yang mengajar manusia untuk menjadi manusia, daripada ayah ayah sayang. Okay. Mojo tu telah mengajar kita untuk jadi manusia sebetulnya. Di situ slogan dia patut. Okay. Pernah satu masa kita ambil gelas daripada satu kafe di bawah hotel tu, tanpa beritahu, artinya mencuri lah. Tapi kerana kita guna untuk kemanusiaan dan sebab tu kita menjadi manusia, kita hantar balik. Kita ini gelas kita ambil malam tadi ya. Betul. Okey, itulah manusianya kita. Yang lebih Biar diajar oleh Mojo. Okey. Tapi itu sebab yang saya shoot cerita ni. Kadang-kadang saya nak tengok macam mana handle macam ni, macam mana. Kadang-kadang sebab dekat situ banyak juga director. Kadang-kadang saya saja je buat something, saya nak tengok dia orang respon macam mana. Kadang-kadang kita tahu je, tapi kita nak belajar karakter orang tu. Ada apa Aziz. Semua ramai. Semua Director. Namrong tu. 5 director. Sebab kadang saya suka tengok, okay, ni serius. So satu masa tu saya pernah pergi umrah, and masa tu saya tanya ustaz tu satu soalan. Banyaklah saya tanya, tapi basically what's the point for us being alive if he know why he cheat and he create and this and semua. Tapi dalam hati saya tahu saya tak tahu. So after that saya jumpa dia balik. Point is apa yang disampaikan adalah kita hidup untuk lihat nikmat Allah. Itu je. Tapi saya faham lah, bukan artinya kita tengok bunga jadi besar je. Kita tengok karakter, kita tengok kehidupan kita. So daripada hari tu saya ni boleh jadi ekstremis juga. So saya terus change. Saya tak kisah apa-apa masa tu. So antara bila saya berlakon atau apa satu pengembaraan yang saya buat, sebab saya believe that pengembaraan tu bukan you fly pergi sini, fly pergi sana saja. Tak, pengembaraan dalam kehidupan you di mana. Dan saya rasa sebagai seorang pelakon, kalau untuk saya rasa orang macam Daniel Day-Lewis, diorang buat benda ni tau, macam diorang jadi cobbler ke apa, because they live life. So saya suka cara tu. Saya lebih suka, saya tak berlakon banyak, tapi saya pilih apa yang saya buat. Sebab dari awal dah macam tu kan. So bila saya shoot Mojo Ko Hilang ni, antara nikmat pengembaraan, antara nikmat Allah yang saya dapat briefing adalah nikmat bersama mereka semualah. Pelakon lama. Macam mana kita belajar, macam mana kita open, itu cara kita kan. Kadang-kadang kita buat macam ni, kadang-kadang saya dah tahu, kita saja tanya kita. Sebab tapi kadang-kadang bukannya kita judging diorang atau diorang judging kita. Kita nak just tengok the life flow. So itu saya rasa dalam pembikinan Mojo ni, antara sebab dan perasaan best saya tu dalam saya mengembara dan belajar dalam kehidupan tu antara destinasi place yang saya grow dengan diorang. So itu best. Sampai nampak ni payah macam ni lah. Mana Dia sebenarnya dalam kalau tengok cerita Mojo memang perangai pun sama, berkelahi je dalam Mojo Ko Hilang tu. So sebab saya tengok beberapa scene, memang Pian ni kalau kira orang kampung tak berapa suka lah. Orang tak berapa suka, dah sama juga macam ayah pun tak suka dia. Dan Pian pun cuba nak manipulasi ayah, manipulasi apa pun. Tapi kita suka je each other. Tak pernah tak suka. Masalahnya Cuma Mi nak tahu, kita orang masa tadi kita orang lepak mamak dengan ayah. Apa yang
apa Berlaku. yang Gambit cerita tadi adalah betul. Betul. Apa benar-benar daripada ayah sendiri. Saya just menyampaikan sebagai orang yang mendengar. So bila ayah cerita kita dengar, maknanya benda tu bagus lah. So ayah, Ya. La Luna banyak movie romcom ni saya tengok. Apa yang dia cerita? Apa yang diceritakan tu sama seperti ayah Ayah cerita tadi. ceritakan. Apa yang saya cerita? Ya, Ya. betul. Oh. Kita orang dah lepak lama tadi. Dalam pukul 3 rasanya kan ayah. Yang mana satu yang saya cerita? Pasal yang tak bagaimana hubungan Hubungan jaga hubungan daripada department, daripada orang yang buat air apa semua sampailah Ya. pelakon dijaga betul-betul oleh pihak dia produksi. tak seperti dia macam seolah-olah macam satu keluarga. Hmm. Bukan Ya. aku bayar kau kena buat ni and then cukup. Tak, dia lebih kepada satu hubungan yang panjang. Ya. Pasal tidak ada satu kaedah yang tidak mementingkan kemanusiaan dalam sistem yang double vision pakai. Thank you. Yes. Itu kami dengar. Itu kami dengar. Itu kami dengar. Itu nak tahu jelasnya kena tanya Jessica. Ya. Nanti Jessica. Itu orang kat sana. Ya. Ya. Kita macam mana romcom? Dia ayah ni benda orang kata dah makanan ayah dah. So macam mana dia boleh terima watak seperti ni? Tak, sebetulnya saya pun heran juga. Pasal orang yang dekat dengan saya, bila dia bergaul dengan saya, tak kira lah bergaul sebagai sahabat, sebagai isteri, okay, sebagai anak, sebagai cucu, saya bergaul semua. Cucu saya dah macam kawan saya. Alright. Ya, betul. Saya percaya. Jadi, mana apa nak cerita, dia cepat hilang tu. Romcom. Romcom, okey. Dia tak masuk lagi hari. Oh, tak masuk lagi. Tak masuk lagi hari. Okey. Mukadimah dulu. Dia point nak beritahu tadi tu. Hubungan. Bukan dia tanya pasal apa? Macam mana? Cara menerima tawaran. Itu kan tadi saya dah kata. Kan ayah dah kata. Ayah dah pergi dalam. Ayah dah kata, I cannot say no to me. So, alright. So, I'm looking forward to work with her. So on the record, ayah, on the record. So next time kalau nak cari, I boleh play back. Ya, Okey, kita simpan. tak, bukan kalau nak cari. Lain kali kalau cari. Lain kali kalau cari. Yes. Okay, please. Okay, I cannot say no to you. Wah, tu dia. Alright. Jadi, saya rasa kita kena faham sebenarnya. Kita buat kerja kreatif ni sebagai satu industri filem ke apa, antara hubungan pembuat dengan pekerja dan main apparatus dia, alat dia. Kalau dia nak bercerita, mestilah ada tukang cerita tak? Kan kalau dia nak bernyanyi, mesti ada penyanyinya tentunya. Jadi saya tak boleh nak cakap kenapa production lain tak belajar daripada apa yang Min buat. Tak boleh cakap begitu kan. Wah, arrogant sangat saya ni. Tak boleh. Tapi saya rasa tak salah tahu saya sekali kalau kita kena membuka ego kita masing-masing. Kita belajar daripada apa yang baik dibuat orang. Yes. Ambil apa yang baik yang orang tu buat, kita menambah baik. Ini tak. Kalau kita dapat benda yang orang lain buat baik, kita tak rasa kenapa aku tak boleh buat lebih baik. Kita tak cakap macam tu. Kita tak cakap macam tu. Kalau kita cakap macam tu, bolehlah saya kata kenapa production lain tak belajar, tak memahami, tak buat analisis untuk guna sistem dia sama ada waktu pre-production harus berapa lama sebelum production. Ini pun satu hal juga. Ini kan kerja kreatif. Kerja kreatif tidak lagi diganggu bila dia dah start bekerja. Segala persoalan yang mengganggu production mesti disettle masa pre-production. Okay? Kenapa tak menumpu masa yang lebih dalam pre-production? Double vision bagi penumpuan itu. Yes. Itu pasal lah. Jadi dia sudah bentuk institusi secara tak declare, kita dah berhubung sebagai manusia. Tambah lagi kita orang Malaysia. Dia pun orang Malaysia. Ya. Kan? Jadi
Jadi rumusannya Rumusannya sistem produksi. okey, apabila kita nak buat satu kaedah bekerja, okey, kaedah bekerja itu jadi sistem. Orang tak panggil sistem kalau akhirnya dia menyusahkan. Sistem ke tu? Ya. Dia tak Sistem susah. Ini sistem yang gagal. Okey. Tak boleh terus lagi. Buat sistem baru. Buat cara bekerja baru. Tapi ke mana pun, jangan lupa kemanusiaan tu penting. Sebetulnya. Barulah meletaknya material. Kalau manusia dia itu dah, kamu sebagai manusia, kamu dah angkat dia di sini, kamu nilai dia pun di sinilah juga. Yes. Jangan manusia itu kau angkat di sini, kamu nilai di bawah. Saya rasa lembu tu sebenarnya hidup sebab Lembu tu yang mengajar kita menjadi Bukan, manusia. Sebetulnya. Ya betul. Tapi disebabkan juga dia boleh ajar sebab manusia-manusia yang ada tu bagi sifat kemanusiaan. Jadi lembu tu dia tak betul. mati. Betul. Kalau tak kita tengok kita lembu kita kena ikut lembu cakap. Yeah. But point is Dia cast, dia macam the symbols Dia. memang bagi life dekat lembu tu. Lembu tu macam mental lah. Yes. On off mental tu. Diorang ni sistem-sistem yang berguna yang boleh bekerja. Jadi di sini kita nampak benda ni. Kita jangan fikir benda ni mistikal tau. Jangan fikir. Kadang-kadang kita saja tu kan hubungan antara alam dengan manusia, hubungan antara haiwan dengan manusia. Dalam hal ni, apa yang Mojo buat? Okey, Mojo tu sebagai haiwan, dia cuba nak membicarakan sesuatu melalui perasaan manusia yang berhubung dengan dia. Okey. Dan ini pula orang manusia ini pula berhubung dengan dia bukan dengan cara haiwannya. Kita bagi makan lembu ada macam kita bagi tak ada kan. Kita makan lembu macam bagi makan orang kan. Dan dia pun belajar tu. Dia dapat tu sebenarnya kan tadi saya cakap participatory. Ini yang kurang ada dalam cara kerja kreatif kita. Kita menghadiahkan satu idea, kita mengharap orang terima idea itu. Bulat-bulat salah. Kita bukan nak harap orang terima. Mari, kan pantul balik idea aku tadi supaya kita berdiskus dan mencapai satu benda yang lebih baik. Bertolak pada idea aku yang kurang baik. Itu. Ini ada dalam Mojo. Yes. So ada solusinya di sini. Yes. Satu lagi orang kata keistimewaan untuk filem Mojoko Hilang ni lah pengarah dia seorang berbangsa Cina. Ya. Tetapi pelakonnya kesemuanya mostly pelakon-pelakon Melayu. Okey, Dek. Minta maaf, Dek. Ada ayah nak cakap ni. Sampai bila kita nak ada satu dulu. sampai bila kita nak ada perasaan macam tu? Betul. Itu resis tu. Betul. Itu Itu resis tu. Jangan lagi kita rasa dia sebagai bukan tak habis lagi. Maksud saya di satu keistimewaan sebab ini kita berbangkit kepada isu panas. Okay. Ya, faham. Sebelum ni ada satu filem di mana mereka menunggang perkataan itu, di mana filem pengarahnya berbahasa India, pelakon Melayu, dan bila orang tak support filem tu, diorang kata kita ni tak bersatu untuk support filem tu. Tapi ini yang ditunjukkan filem oleh Mojoko Hilang. Walaupun filem tu pengarahnya orang Cina, pelakonnya berbangsa Melayu, tapi orang kata kerjasama itu masih boleh. Banyak harmoni. Ya, harmoni. Banyak Orang harmoni. kata inilah orang kata satu Malaysia yang kita nak tahu. Actually, Sangat boleh. Sekeluarga Ya, betul. dan sekampung. Ya. Dan saya rasa ini yang penting. Tapi jangan lupa, kita jangan meninggalkan lagi satu kaum. Alright? The cow? Bukan the kaum. Kaum manusia kita I see. yang kita lihat sebelah mata. Tapi sekarang alhamdulillah dah ada parti dia. Orang asli. Dalam Mojo kenapa? Ya. But actually sebenarnya ada banyak orang lupa buat filem bukan hanya hanya ada pengarah. Yes. Ada satu tim. Satu tim. Ya. Dan kita semua tim orang Malaysia. So I rasa ini yang penting. Ini yang orang kena ingatkan lah. Yes. Ya, betul. Sebab memang baru-baru ni memang hangat di thread, di Twitter, isu Of course. kita nak sebut filem apa, tapi isu tu berbangkit bila diorang kata orang Malaysia tak nak support bila orang kaum lain buat filem Melayu. So kita rasa benda ni sangat-sangatlah tidak betul. For me, kita ni orang Malaysia. Tak kisahlah berbangsa apa, kita mesti bekerja dalam satu keharmonian, satu Malaysia. For sure. Kalau penonton tak datang, tak pergi ke Pawagam untuk tengok Mojoko Hilang, saya pun tak akan cakap ini oleh kerana diorang tak nak support saya sebagai seorang Cina yang buat. Please. I won't say that. Yes. That's what I'm saying. It's not a reason.
Dia You know? cakap macam tu aja tembak. Yeah. So I pun tak rasa macam tu. Yeah. Tapi kita tak tanya Min lah. Okey, tadi yang bercakap tentang isu tadi. Bagaimana pula dengan isu macam kita tahu sekarang dekat tracks kita dah nampak orang mula penonton lah ataupun netizen luar dia merakam video dekat dalam pawagam dan dia letak dekat tracks walaupun dalam 15 second 20 second tapi kita tak nampak pun isu producer ke distributor ke apa ke mengambil orang kata tindakan. Itu ada saya ingat zaman Samsul Yusof dulu dia saman orang yang rakam tu. Tapi saya nampak sekarang dah tak ada. Macam seolah-olah orang kata apa promosi yang salah sebenarnya untuk meraihkan. So bagaimana dengan Min fikir jika orang rakam dekat pawagam adalah scene-scene mojo dengan Adi siapa tak kenal Adi Hati punya kan rakam dekat track. So apa tindakan Min sebagai orang kata pengarah bila tengok dekat track tu dah tersebar? Actually saya sebagai pengarah saya tak boleh ambil apa-apa tindakan, cuma melaporkan. Kerana saya pun tak boleh monitor kat threads. Susah. So kalau tengok then I boleh melaporkan, tapi selain daripada tu I tak boleh enforce. So saya rasa kalau kita ada sistem yang boleh enforce, then okay lah. Kerana ini ini it's not legal. Actually katakanlah technically it's not legal. Tapi kalau orang ambil dan dia post, mungkin dia orang suka. So maybe that's not a bad thing. You know? Tapi susah nak monitor, susah nak enforce. Kalau ayah ni atas pada you. Maknanya Min sebagai producer tapi duduk bawah ayah. Ayah, I'm the boss. I'm the high devil. Okay. Saya kata bayar pada orang yang buat tu. Bayar. Dia buat marketing tu. Ya. Tetapi dengan syarat dia bagi spoiler. Dia tak bagi spoiler masa dia ambil daripada panggung. Daripada sudah keluar. Dan dia ada limit dia. Duration dia buat tu. Kalau sekadar 3 minutes ke 5 minutes ke, tak banyak yang jadi. Kecuali dia menyiarkan dan dia mengangkat isu yang negatif. Yang menjatuhkan. Tapi itu mana-mana pihak. itu pun susah nak kawal kan? Ya. Okey. So kita pernah bertanya dengan beberapa pihak pengedar. Dia ada jawapan yang mereka kata bila netizen ataupun penonton merakam dalam 10 second 15 second tu dia membantu dari segi orang tonton filem tu kewayang. Walaupun kita tahu benda tu memang salah. Dari segi undang-undang memang salah. Tapi bila daripada pihak bila jawapan mereka begitu ada beberapa orang kata Dek, minta maaf ya. Betul dia kata ada segi undang salah menteri. Dia bawah clause mana? Intellectual property. Betul intellectual property. Tapi dia dapat intellectual property, dia pay. Dia bayar tiket. Dan daripada mendapat itu, government dapat tax. Artinya benda Tapi ni rakaman tak sah. Tak sah. Rakaman tak sah. Dalam pawagam memang dinyatakan secara jelas tak boleh tidak merakam. merakam sepenuhnya. Merakam sepenuhnya. Sebahagian pun. Sebahagian Saya pun. belajar lawyer dengan minum ya. no comment. Sebab isu ni memang tengah panas. So, Ya. ada yang kata mungkin dari kalangan pengkritik ataupun peminat filem mereka rasa benda ni tidak bagus. Sebab dah kira orang kata menyebarkan sesuatu sumber yang tidak bukan milik hak dia. Ya. Tapi bila Saya pun faham. Ya. Ya. Bad publicity also good publicity. Tapi Bad publicity. kita tengok juga ada sekarang orang promo tau dekat tracks. Kita tak tengok pun cerita tu. Tapi letak 0/10, 1/10 kan. So dalam pandangan Min lah, jika orang kritik filem mojo lah, orang kata apa cerita ni letak 1/10. So dari your perspektif, pengarah perspektif tu rasa macam mana? Adakah aku nak berhenti dah, takkan mengarah dah? No, actually saya dah Tak mungkin lah sebab cerita ni best. Tak, serius. No, so saya rasa bagi saya tak, sebab saya kalau tak best saya akan cakap tak best. So cerita ni best. Serius, best. So saya rasa kalau orang tu okey, kalau kejap ya. So kalau dia nak komen, kalau suruh cakap betul sebab cuba fikir kan macam soalan you tadi.
dia FOMO dia tulis. So selalunya dia akan bagi for two reasons. Satu, dia tengok filem tu and then dia cakap. Right? So the other one is dia tak tengok pun, tapi dia mungkin just tengok poster or trailer je, from there dia bagi opinion dia, right? So cerita dia, bagi saya, tak mungkin orang akan cakap cerita ni tak best, sebab saya rasa cerita ni best. So kalau you bukan penonton genre atau cerita ni pun, mungkin you akan cakap it's not really my thing, I like action or this or that, but it's a good film. That's what I feel. So macam tak, kalau ada pun yang defect punya part maybe 2%, kalau tak mungkin. Actually- Sebab cerita ni best. Sebab dia bukan sebab filem tu sedap pun. saya faham, saya dia faham. nak dapatkan views orang Saya faham. Engagement. Actually kalau kita orang semua faham, kalau you nak bekerja dalam industri ini, you kena accept semua orang ada pendapat. Right? Walaupun you agree tak agree, right? Semua orang akan pendapat. So you kena ada armor. Tak bolehlah everything nak affect, kan? Itu ada di bawah human rights. Ya, betul. No, I mean everybody has an opinion. Ya, Right? And today banyak senang untuk ruahkan perasaan, Betul, untuk right? ya. So Janji jangan sampai pada satu hari kita ada satu fenomena baru, tindakan atau reaksi massa daripada apa yang berlaku dalam maya. I mean Okay, alright. for me, nobody sets out to make a bad film, right? Yes. Everybody wants to make the best film that they Yeah. can make. So I rasa semua orang kena faham itulah. Kena faham everybody try their best. Kan? Mungkin result tak bagus ke, tak sesuai ke, right? And maybe it's taste. Mungkin I suka, dia tak suka. But it's okay. Everybody has an opinion. Tapi pokoknya siapa yang tulis cerita ni tak best, saya rasa tak betul. Dia mungkin cakap bukan taste dia, tapi dia akan cakap it's a good film. Saya lebih suka ceritanya. Lebih suka ramai orang kata tak best. Saya mengharapkan sampai satu masa cara berfikir orang Malaysia, mindset kita, jangan kita fikir ego tu negatif. Inilah waktunya kita perlu pada ego. Ego kita sendiri untuk jangan cepat terpengaruh dengan pendapat orang. Orang kata orang bagi star daripada 1 to 10, orang bagi 3, kita semua setuju kata 3. Come on man, kita kena ada rasa, kenapa aku nak jadi sebodoh dia? Kenapa aku mesti follow? Aku kena tengok dulu. Itu, baru aku boleh bagi berapa point aku. Jadi saya rasa penonton Malaysia hari ni dah cerdik. Come on. Terima kasih bagi sokongan adik. Baru cakap kat kamera. Okay. Kalau bukan kita, siapa lagi nak angkat filem Malaysia? Tolonglah dek. Okay. Alright. Dan satu lagi berkaitan dengan apabila orang marahkan rakam ni, orang kata isu cetak rompak. Seperti kita tahu pada zaman dulu lagi memang isu-isu cetak rompak ni isu-isu. Tapi dulu dijual dalam DVD. Di pasar malam 3.10 RM5. Dan sekarang ni beralih kepada orang kata channel Telegram, website haram. Dan satu lagi orang kata mungkin cabaran untuk pembikin filem sekarang, kalau dulu memang cetak rompak is number one lah. Sekarang ni dia beralih kepada bangsa-bangsa OTT. Kalau kita perasan satu lagi cabaran adalah untuk membawa orang ke pawagam sekarang, di mana bangsa-bangsa OTT ni baru post trailer saja orang kata bila keluar OTT, bila keluar platform ni. Dah baru keluar hari pertama di wayang, bila nak keluar, bila keluar OTT, bila keluar. So bagi seorang pengarah dan pelakon, adakah perkara ni orang kata menjejaskan lagi admission orang ke pawagam, ataupun kewujudan OTT ni membuatkan lagi ramai orang menonton filem? I think it's both. I think dua pun. Because actually, kalau you tak ada OTT, dalam COVID, tak ada orang akan tengok wayang. Betul. Right? And we watch so much in COVID. Tapi, betul juga, when you say, actually banyak orang kata, okay, saya tak mau pergi ke pawagam, bila nak je? Maybe saya tunggu 3 bulan, then dia akan keluar ke OTT. Betul. So I rasa actually pergi ke pawagam itu satu pengalaman, satu experience, satu yang you boleh berkongsikan dengan family, dengan your boyfriend, your girlfriend, pergi ke pawagam. And some movies it's better. Right? Tapi audience yang buat keputusan apa yang better.
Right? Sometimes dia orang tengok romcom, dia kata, oh romcom tak payah pergi pawagam. But maybe it's not true. Maybe cinematography banyak yang cantik. Right? Perlu kan ditengok dalam pawagam. So I rasa kalau you tak pergi ke pawagam, you miss out on that experience. Betul Min cakap tu. Sebab kita orang tengok apa yang menarik tentang filem Mojo Kuhilan adalah dari segi sinematografi dia. Sangat cantik. Sangat cantik. Color grading dia saya boleh katakan menarik, dan jarang filem-filem yang tempatan yang ada color grading yang seperti Jangan lupa dia menarik tu bergantung pada di mana lokasinya. Sampai itulah yang soalannya kepada Min. Ya. Lokasinya sangat cantik. Kalau penonton tengok Ya. akan rasa ni kat mana sebenarnya. So Ya. boleh terangkan tak macam mana boleh? Sebelum Min cerak sikit saya nak celah boleh tak? Boleh. Itulah sampai hari ni pun ini kepada Penonton. bukan penonton. Saya bukan bercerita pasal cerita. Saya nak bercerita macam mana kita shoot Mojo. Okay. Okay. Pasal you sentuh soal scenery. Itu di Kampung Y, Perlis. Yang menjadi masalah saya sampai hari ini, saya tak jumpa lagi satu orang yang boleh menjawab soalan saya. Saya tanya pada penonton penduduk Kampung Y, boleh tak saya, awak kampung ni orang panggil Kampung Y. Saya nak tahu why. Why dia orang panggil dia Kampung Y. Tak ada seorang pun habaq kat saya. Sampai hari ini tu kalau pendengar di Kampung Y rasa nak jawab, tolonglah jawab. Kenapa? Ya. Kita memanggil ketua kampung untuk menjawab soalan ni. Apa kampung ni nama apa Kampung Y no? Itu dia. Itu kampung tu cantik betul. Actually police cantik betul. Ya. Jawab why not? Dia seorang lagi. Kampung why not? Why not? Siapa yang jawab why not tu? Apa itu peliang? Oh tu yang kena serang dengan orang-orang pelis. Tapi dia nilai dia murni sebab dia tak ada dalam cerita ni kita tak ada actually cerita ni dia umum. Umum. Saya suka pasal apa yang macam saya share tadi dari angle-angle tu daripada kat set. Macam itulah penonton, siapa-siapa yang tengok akan dapat rasa dan teringat balik zaman-zaman yang kita ada keharmonian. Walaupun kita tak ada tajuk One Malaysia, tapi energi keharmonian tu sentiasa ada. Ada kemunasabah. So, macam Okey, saya nak potong keharmonian tu. Dia ajak saya pergi tengok dia nak driving tractor. Dia pergi tengok. Apa dia ajak aku tengok, tapi saya seronok. time tu lah orang tu cakap why not? Tapi polis memang cantik. Polis memang cantik dan memang aman. Dan ada berkolaborasi bersama dengan Tahun Melawat Perlis untuk filem ni. Dan ada sokongan dari Raja Muda Perlis dan keseluruhan negeri Perlis, dan we're very thankful. Dan apa yang saya difahamkan, lokasi penggambaran untuk filem ni hampir keseluruhan Perlis untuk filem Mojo Kuhilan, betul? Betul. Wah. Sebenarnya kita tak sangka tu Perlis. Kita rasa macam tempat negeri lain. Atau bukan negeri lain, negara lain. Oh my god. Negara lain. Negara lain sebab dia cantik lah. Lagi Saya sinematografi. dah tahu negara mana. Saya dah tahu negara mana. Polis. Dia nak pergi lepas premier nanti. Ya. Dia kena kejar pasal nak pergi ke negara tu lah. Tapi landscape tu sangat romantik. Ya, cantik. Lagi scene antara Adipati dengan Mimi Lana. Ya. Ada satu scene tu, penonton kena tengok, cahaya matahari memancar daripada belakang. Itu saya rasa Yes. antara perfect punya moment lah. Itu green screen bro. No, it's not. Tapi bagi saya satu lagi, kalau orang perasan kena filem ni dilokasikan di Perlis, saya perasan banyak kali scene dalam filem ni diletakkan 8 hingga ke 9 pelakon. Di mana kalau kita baca lah, orang kata lawak-lawak pada zaman sekarang ni, orang kata Perlis hanya ada 8 atau 9 orang. Ya. So bila saya perasan banyak scene hanya ada 8-9 orang saja. Memang dia buat begitu. Buat begitu, menunjukkan situasi Perlis yang Ya. Ya. kita orang ingat just kami berfikir. Kecuali pergi fun fair lah. Pergi fun fair. Tapi kebanyakan memang 8. Kita kira 8. Bukanlah. Actually kita pun tahu Perlis dia ada banyak kampung, tapi pun kampung kecil. Kecil. Ya, so dan kita pun tahu kampung ni bukan ramai orang. Ya. Ya. So
kita nak nak create apa yang authentic kepada polis. Including actually kita ada satu dialect coach kat set supaya boleh ajar semua pelakon bagaimana cara untuk Bertutur. bahasa utara lah. Yang pronounce. Okay. Yeah. Ya. Because kalau you nak authentic kan, you kena commit semua. Betul. So Okay Min, kita dah nak habis, so kita sebelum tu singkat sangat kan rasa sejam. Ya, terlalu Sebab kita ada soalan lagi, soalan CGI, kita ada AI, kita nak tanya pasal lembu yang tiba-tiba ada warna hijau tu, AI ke apa ke. next time. Next time. Ada Next time. macam untuk part 2 pula. Sebab Part two, lepas okay. movie dah release, kita buat part 2. Sebab gala pada hari Isnin ni, Ya. dan kita ada buat fan screening, so mana-mana penonton yang belum join kita orang punya giveaway tu boleh join sekarang, kerana adipati ada kan? Ada pada fan screening tu. Screening. Nanti kau nak jumpa dia. Ayah tak ada kan? Berapa ribu bulan? 22 22 yang dah balik. Ya dah balik dah. Okey. Gambit ada kan? Dia No. ada saya. Saya malam tu dia kena terbang. So kena negara tu. Negara Tapi saya akan balik hujung bulan. Hui lama. Hujung bulan. Lepas tu rasa ada screening dekat Singapore. Singapore. Tapi saya terlambat sehari, so saya tak Untuk join. mojo yang hilang. Ya, ada release kat sini. Dan lepas tu pula Indonesia. I miss Singapore. So mungkin Indonesia, tapi saya bila saya balik dia menjadi minggu kedua lah kan, Mojo release. So kalau minggu pertama tu hangat, Okay. apa orang panggil apa hangat, paniah apa Panas. peliak sangat. boleh Boleh. so kalau hangat balik situ je. Okey. Kalau hangat minggu kedua tu saya mungkin akan buat tour untuk tengok peminat-peminat maybe kat Southern ke apa. Tapi dengan syarat minggu pertama tu kena hangat lah. Ya. Okay Min, so boleh cerita dekat penonton, kenapa orang kena tengok Mojo? Apa istimewanya Mojo? Kenapa untuk orang tengok, dan juga Gambit dan juga Ayah lah nanti sambung. Okay. Mojo Ku Hilang filem ini betul-betul dilahirkan daripada kasih sayang. It was made with love. And actually kita nak buat sebuah filem yang heartwarming, yang why you recording this? Yang heartwarming, yang fun, dan actually is about good people doing the right thing. Dan most importantly, I rasa it will make the audience feel good. So that's why kita kena pergi tengok. Tengok. Gambit? Why not? Okay. Not. Okay. No lah, saya rasa first saya ini honest saya cakap tadi, bukan saya sebab yang kenal saya cakap ya lah, tak cakap tak kan. So apa yang saya cakap tadi memang saya rasa kalau orang tengok, insyaAllah kalau saya betul rasa saya ni satu movie tu best, walaupun bukan genre dia, orang akan rasa best. Okay, itu betul. Tapi saya pula berharap kalau boleh benda ni dia nikmat dia macam sekarang apa cerita baru Odyssey, right? Yeah. Yang sampai you kena tengok dekat IMAX kan. Kalau tak dia potong kat atas macam tu kan. So ada certain bukan nak kata syarat lah, tapi kalau you tak, you miss out. Kan? Macam takkan you nak pasang IMAX kat rumah kan. So Mojo ni antara filem bagi saya it's not, of course, the rule, the heart of the story is the director, is the storyteller, is us, the pelakon, is the DOP, is the lembu, is everything tau. You akan dapat benda tu bukan dekat TV. You kena dapat dekat wayang juga. That feeling you kena dapat kat wayang. So saya kalau you tak dapat kat wayang, you hilang lah benda kelebihan tu tau. So saya berharap orang dapat not just support this film, tapi also give a chance yourself to experience part of Malaysian punya touch yang benda tu memang ada, dan benda ni hanya boleh dirasakan saya rasa sepenuhnya dekat wayang. So give that a chance lah. So saya harap diorang akan tengok, sebab kalau tak saya agak confident diorang tetap akan tengok dekat TV ke mana, tapi dan diorang akan rasa macam alah rugi, you tak akan dapat benda tu. So kena tengok. Okey, Ayah, kebetulan sebelum saya nak beritahu, malam tadi saya pernah bersembang dengan kawan saya Arif Zulkarnain pasal kebetulan dengan filem dia. Saya kata, Rip, sebenarnya kita tak perlu fikir isu yang besar-besar.
bertolak pada isu yang paling dekat dengan kita. Dekat di mata, dekat di hati, dekat di kepala, dekat di tindakan, dekat di perjuangan, ataupun saya kata. Ambil. Tapi yang penting kita nak beritahu pada audience, ambil sesuatu yang orang dia dah tahu tapi melihat dari perspektif yang baru. Yang kita nak angkat soal mauju contohnya. Okey, bukan semua orang tak kenal lembu, semua orang tahu. Bukan semua orang tak pernah bela lembu. Pernah. Bukan semua orang tak pernah buat apa-apa dengan lembu kan. Tapi yang nak kita beritahu macam mana pilihan kita supaya orang boleh berfikir benda lain. Bertolak daripada cetusan idea kita mendekatkan orang dengan cerita hubungan antara lembu dengan manusia contohnya. Dan ada cinta sikit. Bukan spoiler tu. I know. Ya, jadi ini yang antara tugas pengarah nak beritahu. This is another new way of looking at things, looking at problems, looking at vision. Okay, itu semua. Itulah. So, kalau you tengok Mojo, kalau you dapat apa yang kita hasratkan, you dapat. Alhamdulillah, pada kita orang kita rasa kita dah buat sesuatu yang baik. Itu saja. Ya. Okey, itu penutup kepada Mojo yang hilang. Yang sangat orang kata very touchy. Sentimental. Min, bila tayangan dia? Rasmi 23 23 hari Khamis Khamis. ni. Dan video ni akan dikeluarkan minggu depan sebelum tayangan lah. So mana-mana. Sebenarnya pelakon belum tonton lagi filem ni. Kita orang je tengok. Nampak menarik sikit. So jangan lupa untuk datang ke Pawagam untuk menonton filem Mojo yang hilang yang pada 23 Julai 2026 dan support local filem. Dan saya Eri. Saya Farhan, sebelum saya tutup, ini kan namanya cinta. Inikah cinta. Okey, saya Kong dan saya jumpa lagi. Oh ya. Terima kasih. Thank you. Thank you.